Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita tengok report hasil jualan dekat dashboard kita. Bila kita dah login, kita pergi dekat bahagian dashboard. Lepas tu dekat atas ni adalah jumlah jualan. Harga ni total yang customer bayar lah, termasuk shipping. Okay, jumlah transaksi ni ada berapa banyak order, ada 14. Dan order hari ni tak ada order, jadi kosong. Dan jumlah jualan dalam bentuk RM hari ni pun tak adalah, kosong. Okay, so ini adalah senarai produk dan kita boleh klik tambah. Dan ini adalah kita punya track jualan untuk 7 hari lah. Jadi kita boleh tengok dekat sini ada satu order pada 27 hari bulan 2 dengan satu order 28 hari bulan 2. Okay, dekat sini kita boleh tengok produk mana yang paling ramai orang beli. So dekat sini adalah waterless 500 ml dan kita boleh statistiknya, kita boleh buat report dan kita push lah kita punya marketing kita. Okay, contohnya kalau kita tengok track jualan ni, customer membeli mostly pada Sabtu Ahad, so kita boleh lah try buat promotion yang lebih best ke, kan? Okay. So dekat bawah ni adalah order terkini. Saya tak dapat nak tunjuk sebab ada nombor telefon dengan nama sekali. Alright. So inilah ringkasan untuk jualan dekat dashboard kita. Alright, itu saja. Terima kasih.